Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya berdiri di hadapan anda untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Prinsip Rukun Negara Membentuk Generasi Cemerlang. Hadirin yang dihormati, tahukah kita bahawa rukun negara bukan sekadar 5 ayat yang dibaca semasa perhimpunan, tetapi rukun negara ialah panduan hidup rakyat Malaysia. Jika kita benar-benar menghayatinya, negara akan terus aman, rakyat hidup bersatu padu dan generasi muda akan menjadi insan yang berakhlak mulia. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang 3 prinsip rukun negara yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Prinsip yang pertama merupakan prinsip yang sangat dekat kepada kita, yang sangat dekat dengan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebagai seorang pelajar, kita mesti percaya bahawa setiap agama mengajar manusia supaya melakukan kebaikan. Apabila kita yakin bahawa Tuhan sentiasa melihat setiap perbuatan kita, kita akan berusaha menjadi insan yang jujur dan amanah. Pelajar yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan lebih mudah mengawal diri daripada melakukan perkara yang tidak baik. Hadirin sekalian, prinsip kedua merupakan prinsip keluhuran perlembagaan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah maksud perlembagaan? Mudah sahaja. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi panduan kepada semua rakyat Malaysia. Tiada siapa pun, sama ada rakyat biasa atau pemimpin, boleh bertindak sesuka hati sehingga melanggar perlembagaan. Sebagai pelajar, kita mungkin tidak terlibat secara langsung dalam urusan negara, tetapi kita boleh menghormati peraturan yang telah ditetapkan. Di sekolah, kita mematuhi disiplin, memakai pakaian seragam yang kemas, datang pada tepat waktunya, dan menjaga kemudahan sekolah. Sikap menghormati peraturan sejak kecil akan melahirkan warga negara yang bertanggungjawab apabila dewasa nanti. Rakan-rakan yang saya hormati, prinsip ketiga ialah prinsip kesopanan dan kesusilaan. Inilah prinsip yang paling mudah diamalkan, tetapi kadang-kala paling sukar dipraktikkan. Kesopanan bermaksud berbudi bahasa dan menghormati orang lain. Sebagai pelajar, kita perlu membiasakan diri mengucapkan terima kasih, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan bercakap dengan bahasa yang sopan. Sikap berbudi bahasa amatlah penting dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan tutur kata yang sopan dan saling menghormati, kita dapat mengeratkan hubungan persahabatan serta mewujudkan suasana yang harmoni. Pepatah Melayu mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan pekerti. Oleh itu, marilah menjadi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, malah tinggi adab dan akhlaknya. Hadirin yang saya kasihi, kesimpulannya, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kesopanan, dan kesusilaan ialah 3 prinsip yang dapat membentuk kita menjadi pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab, serta berbudi bahasa. Marilah kita menghormati dan menghayati rukun negara setiap hari, bukan hanya ketika perhimpunan sekolah, tetapi dalam setiap tindakan kita di rumah, di sekolah, di mana-mana sahaja. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mengakhirkan pidato ini dengan satu ungkapan. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Apabila diamalkan, lahirlah generasi yang berilmu, berakhlak dan cinta akan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.